Guys, korang perasan tak dekat TikTok, YouTube, Instagram semua tak habis keluar iklan Omni? Ya, saya tahu saya single, tapi tak payahlah nak keluar Omni tak habis nak suruh saya ada teman bagai. Penat! Lepas tu ingat lagi ada satu video tu, perempuan mana tah yang Pakistan tu, yang dia cakap apa, nak ada teman, nak ada kawan, downloadlah Omni. Saya pening! Tapi kan, masalahnya korang ingat tak ada saya cerita pasal kawan saya dulu, yang Justin dengan Selina tu. Diorang dah kahwin, dah ada anak dah pun. Tahu tak diorang kenal daripada mana? Omni. Kalau korang nak tahu kisah dia, korang pergi dekat TikTok saya. Ni video dia. Lepas tu saya start pelik. Saya macam pelik, macam mana aplikasi ni boleh buat orang kahwin. Lepas tu saya check lah dekat Twitter bagai, memang banyak pun orang kahwin daripada Omni. Kalau macam tu tak apalah juga, guna Omni tu untuk bawa sampai kahwin, untuk cari jodoh. Tapi kan, power juga advertisement diorang sampai orang boleh kahwin. Saya ingatkan apps-apps macam ni selalunya teruk, penipu, muka pun depan-depan semuanya fake. So bagi saya lah kan, untuk Omni lah kan, pihak-pihak Omni ni tolonglah kalau nak buat advertisement pun tunjuklah macam orang yang dah berjaya, yang dah kahwin menggunakan Omni. Tak payahlah tunjuk orang yang seksi-seksi nak cakap nak teman, nak kawan, downloadlah Omni. Tak payah.